Hai, selamat datang ke YouTube channel Yeh Telur Legacy. Jadi video kali ni aku nak bercerita tentang aku. Okey, pertama sekali nama aku Muhammad Harith bin Roslan. Umur aku 26 tahun. Aku berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Jadi hobi aku suka derah, berjalan-jalan. Jadi cita-cita aku nak menjadi seorang videographer. Uh, Jujur aku cakap, aku baru jah dalam bidang video ni. Dalam konten-konten aku baru jah. Okey, adik-beradik aku 5 adik-beradik, aku yang kedua. Jadi sepanjang aku duduk buat video, buat konten, learning aku duduk buat YouTube. Aku duduk buatlah YouTube lah. Buatlah YouTube. Terima kasih semua yang mana support aku dari dulu sampai lah ni. Daripada 0 subscriber sampailah 700 lebih subscriber. Terima kasih semua yang mana support, yang mana subscribe. Jadi yang mana belum subscribe boleh subscribe selalu. Jadi terima kasih. Lah ni aku duduk tengah buat live ni. Ni aku tengah buat live ni lah ni. Lah ni pun aku tengah buat live. Rutin hari aku duduk buat live hari-hari. Lepas tu aku live aku hanya untuk makan je. Semasa aku duduk buat live aku hanya duduk makan. Kira aku buat live aku duduk makan 24 jam. Tu saya tengok tubuh aku semakin gemuk. Jadi kalau saya mau masuk live aku, saya mau boleh tengok lah aku duduk tengok makan go tu, makan go ni, makan go tu. Makan semacam kata. Okey, macam idola YouTuber. Aku sebenarnya aku tak kenal mana YouTuber, tapi hok dari dulu aku duduk tengok semua Syahmi Sazali, Ali Ipe, tu je lah. Dalam 2-3 orang aku idola, tapi aku tak kenal nama mana. Gitulah. Saya mau nak tahu tak apa aku tak nama aku ni Yeh Telur, Yeh Telur, Yeh Telur. Sebab apa? Sebab rambut aku lah. Sebab rambut aku ni super betul telur. Jadi lekatlah nama aku sebagai Yeh Telur. Jadi saya mau kena panggil kat aku nama Telur. Nama Telur. Sebab rambut aku super telur. Jadi aku rasa itu sahaja video untuk kali ni. InsyaAllah next content aku akan comeback. Kita buat vlog ko. Ikutlah video-video gapo pun. Aku target aku nak buat vlog lah. Gimana mana aku nak buat vlog. Aku target. Jadi hok mana. Jadi yang mana belum subscribe lagi, korang boleh subscribe sekarang. Bye bye.